Aja nak bagi tahu ini kepada yang belum tahu, ada satu features ataupun ada satu benda yang Prodo update ataupun upgrade dekat kereta Trust ni tau, Prodo Trust ni. Yang ini anda kena tengok tau. Prodo Trust ni ada satu benda yang anda tak perlu dah bawa lain dah, tak perlu bawa benda semua tau kah? So apa benda tau? Yang ini aja tunjuk kan. So yang ini tempat nak charge. Tempat nak charge ini pertama kalinya Prodo bagi jenis Type C. Sebelum ni Prodo memang ada bagi USB-A ni kan. Tapi yang ini jenis Type C. Nampak tu 3.0. 3.0 Ajai zoomkan dia. Nampak tak? Ini dia yang Prodo bagi. So memang ada lah sekarang ni. Sebab kebanyakan kita punya teknologi sekarang, kebanyakan telefon kita, device kita semuanya sekarang dah menggunakan jenis Type C. So anda hanya perlu bawa kabel terus masuk je. Tak perlukan ada apa-apa external extension ke apa ke, tak